Ini kelakar. Lihat itu. Kamu suka tak? Lihat tarian baru saya. Hai, semua. Nama saya Jess. Saya baru di sini. Dan inilah bubu saya. Saya buat sendiri. Ada sesiapa mahu bermain bersama. Adakah kamu serius? Ya teruk. Kamu seorang yang kalah. Ke tepi, orang kalah. 或是这样好，拉布布no，真是大方，不积极的嘛。Anda mana itu, udah baik galas comel sah. Betapa indahnya. Adakah itu labibu sebenar yang awak ada? Mari sini. Itulah maksud sebenar. Dan tidak seperti milik awak, ia tidak tergantung pada beg galas. Ia membawa saya. Oh, wow. Lihatlah itu. Ya ampun. Oh, tidak. Oh, saya tidak sangka ada gadis kaya di sekolah ini. Kasihanlah Bubu. Kenapa rantai dia? Mari pergi, kawan. Mari bergerak dan tunjukkan kepada semua orang. Oh, tidaklah Bubu, jangan pergi. Kita perlu segera memikirkan sesuatu untuk membebaskannya. Mari lihat apa yang saya ada. Sarapan saya. Saya akan patahkan penutupnya dan jalankannya untuk memutuskan rantai. Ia seperti melontar frisbee. Semua orang ke tepi, mari pergi. Berhati-hati. Apa? Apa bunyi yang mengerikan itu? Apa yang salah dengan rantai itu? Oh, tidaklah bubu saya. Siapa yang buat begitu? Saya rasa saya berjaya. Tidak. Saya tidak. Oh, yey. Saya bebas. Terima kasih banyak. Anda menyelamatkan saya. Sekarang saya boleh pulang ke rumah kepada keluarga saya. Saya sangat merindui mereka. Mari ikut saya. Saya akan memperkenalkan Anda. Mereka pasti suka Anda. Apa? Kemana? Apa? Kemana kamu pergi? Kamu milikku. Baiklah, selamat tinggal. Jumpa lagi. Hello, Molly. Mahu saya beri kamu salah satu milik saya? Saya tidak perlukan bayi kamu. Baiklah, mereka baik-baik saja. Ayo, jangan marah sayangku. Sekurider Ergis Evolution. Kemisni tane menzen, usani tai, sidifranshin, and make this person tunjukkan akar. Alongside sebuah optional and last lapiprayan. Anniversary kibiguri at neri chimbo bang sa bastat chades. Shiva sa variable stimulayo at yavikern state. Oh, kamu tidak akan... Oh, faham. Apa itu? Ya, akhirnya keluar. Hey, di mana kamu, pembuli? 99, 100. Tunggu, itu bukan bola saya. Beli. Friends, golf is a gola. Supercharing niya for retail for weekly stindos. Minrik minat semua orang. They set cosmetics out. Moros daw mo dengan mata. Biar saya sapukan pembayang mata ini. Kemudian tambah sedikit pelapik dan beberapa bintik. Hiya, Biebersel. Stand down to a tunderbedak. Oh, ma. Saya bal pergi. Dijelokar ya. Mari lihat buku ujian matematik. Dan siapa yang perlukan ini? Saya suka semasa di sekolah menengah. Dan ini sesuatu yang berbeza sama sekali. Saya telah banget selalu terima kasih kepada itu semua orang pikir saya hebat di sekolah lama saya. Lihat bagaimana saya boleh melakukannya. Dan sekarang aksi tanda tangan saya. Oh ya, lihat semuanya. Begitu sahaja, sedikit lagi dan... Oh, tidak. Oh, celaka. Saya rasa itu cikgu. Oh, tidak, saya jatuh. Aduh, Zakir, kamu tak boleh bermain papan selaju di sekolah dan saya tak buat pengecualian untuk sesiapa pun, walaupun untuk yang baru. Ambil buku teks kamu dan pergi ke kelas sekarang. It's mustering gracias. High swipe, within a showing from before. Oh, tidak. Cik Phoebe, tapi mungkin Anda akan membuat pengecualian untuk saya? Apa ini? Wang, adakah Anda cuba merasuah saya? Saya tidak boleh dirasuah. Pergi ke kelas sekarang. Baiklah, berlari.
Semua orang boleh disogok. Cuma persoalannya berapa banyak. Adakah anda mahu ini, Cik Phoebe? Apa yang kita ada di sini? Berlian. Oh, bagus. Saya ada kekuatan yang baik untuk menghancurkannya. Pergi ke kelas. Jangan biarkan guru menunggu Anda. Baiklah, anak-anak, pelajaran kita bermula. Sarah start racing untuk saya pergi ke kelas. Anak-anak, sering kau teoris kena memberi ujian dan juga cuma menipu. Saya akan segera memberi kamu markah rendah. Jadi perbincangan. Masa anda bermula. Kata saya baru dengar baik tahu lah. Kuat. Ya, sudah tentu. Nampaknya Hela Wang tidak berjaya. Masa untuk guna pelan sandaran. Nasib baik saya sudah sediakan lebih awal. Saya ada kertas jawapan dalam tiup saya. Saya cuma perlu ambilnya. Dan voila, saya dapat grade baik dalam poket saya. Oh, saya sangat bijak. Baiklah, saya nampak sasaran di hadapan. Menipu. Saya tidak akan biarkan itu berlaku. Oh, SSC yang menjadi sejuk adalah seseorang di belakang saya? Oh, tidak. Selamatkan saya. Haha, saya sudah beritahu awak saya akan gagalkan awak kerana menipu dengan segera. Haha, teruskan. Tahniah dengan F. Saya benci matematik. Baiklah, rancangan B saya lebih mudah dan terbukti. Hei, kutu buku, awak mahu buat duit? Oh ya, sudah tentu. Wang, tulis ujian untuk saya dan cepat. Betapa lecehnya ujian ini. Oh, dan pensel pun patah juga. Aduh, di mana beg galas saya? Baiklah, bukan itu pun cat. Sos tomato. Betul lah, saya nak ambil dari cafeteria sekolah. Itu yang saya perlukan. Dan saya ada berus di suatu tempat. Jadi saya akan tandakan dengan sos tomato. Ya, ia berjaya. Ayo yang beres-resi tanda. Dan situri resuster. Masa sudah tamat. Hei, nerd, di mana ujian saya? Berikan kepada saya di sini. Tunggu, apa? F, adakah ini gurauan? Apa yang telah kamu lakukan? Oh, ayo. Jangan bergurau, sayang. Haha, kerana saya guru, saya tidak akan benarkan kamu menipu, ingat. Anda tidak boleh menipu saya. Baiklah, menurut keputusan, semua orang di sini adalah kalah. Oh, tidak, sebenarnya ada seseorang yang berjaya. Ini A+ Anda. Wah, terima kasih. Oh, betapa menyenangkan perasaan ini. Oh, baiklah, teruskan dan berehat. Terima kasih. Dan kamu, ayo, mulakan kerja. Nurseal Farm Crane, saya orang kelarisan bangsa yang indah ini. Wamai adalah lelaki paling populer di sekolah. Hei sayang, jom jalan-jalan dengan saya. Atau dengan saya. Saya akan belanja awak sesuatu yang sedap. Hai. Oh, iya betul-betul barang locker dan buat menghalang jalan. Ya, tentu. Ini dia. Terima kasih. Oh, papan luncur saya. Oh, saya lupa ia rosak. Kenapa awak ketawa pada saya? Oh, Jess yang malang. Awak boleh ambil papan luncur saya. Saya tak boleh baiki itu. Tunggu sekejap. Di sini, lihat. Anda ada reka bentuk baru. Dan ini papan luncur Anda sekarang. Ini dia. Saya betul-betul ingin melihat helah Anda. Wah, terima kasih. Anda sangat baik hati. Bernasib baik. Baiklah, kita sentiasa ada rancangan sandaran. Kawan-kawan, jom lepak. Kami akan belanja kamu. Baiklah, ia akan lebih seronok tanpa mereka, kan Sam? Saya rasa awak betul, Jess. Oh, tunggu. Bukan sekolah, tetapi semacam kelab temu janji. Ayo, kita akan ke kelas sekejap lagi. Betapa cantiknya kamu, anak patung. Saya suka bermain dengan mereka. Mari kita buatkan kamu sebuah rumah yang cantik. Hah? Ini anak patung saya. Dan ini milik saya. Saya akan lihat.
Monsieur Walker, sa witlikan pewar gaya, Nzer, carpet, emas, and spree, berseria de bos, and almost tirag. Ia mau seluruh rumah menjadi gebu. Anak patung saya suka emas, sama seperti baja. Ya. Saya tidak ada uang untuk emas, tetapi saya ada pensel berwarna-warni. Saya akan lekatkan mereka di atas bumbung. Wah, sempurna. Sekarang mari ambil penanda. Saya akan lukis semua yang saya mahu. Oh, betapa cantiknya. Indah. Bunga-bunga memang sempurna. Apa yang ada dalam sampah saya? Sejambak lama. Tapi saya perlukan kertas pembalut. Apa ide gagalkannya di tingkat bawah? Wow, cantik! Bergerak ke hadapan. Saya juga perlukan kayu. Wow. Saya perlu lakukan semuanya dengan sempurna. Lihat lantai ini sekarang. Sekarang mari kita buat perabot. Untuk sofa yang hebat, saya perlukan beberapa spen dan pistol gam. Mari kita gam semuanya bersama. Wah, selesai. Sekarang almari laci dan beberapa tumbuhan. Mengambil kain buruk lama dan akan ada permaidani, meja dan lebih banyak rak. Ini berfungsi dengan baik. Satu saat. Lihat ini. Ini potret baru Anda. Membingkainya dan meletakkannya di dinding. Beberapa lagi. Ia sangat selesa. Wow, dan langsir. Anak patungku, lihat tingkat pertama. Ia adalah ruang tamu yang bagus. Alangkah sayangnya. Baiklah, pelayan. Hilang. Lihat apa yang saya ada di sini. Mari pilih pengilat kuku terbaik. Yang ini sangat merah jambu. Mari lukis hati. Oh, comelnya. Menawan. Dan Pam seteras you. Oh, you saudara San. Hebat. Pergi. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Wah, perapian yang cantik. Betapa indahnya. Ermaidani beruang dan kerusi dengan meja. Anak patung saya boleh minum kopi di sini. Saya sayang awak. Mari ambil gambar yang cantik. Oh, ini cantik. Dan kita perlukan bingkai. Saya akan gantung di dalam bilik. Juga beberapa bulu sedia. Anak patung, lihat apa yang saya buat untuk kamu. Kamu suka, ya? Oh, dia sudah lapar. Saya telah buat pencuci mulut kegemaran kamu dan koktel. Selamat menjamu selera, sayang. Anak patung saya malah mempunyai iPhone terbaru khas untuknya. Dia akan menelpon Ken untuk bantuan. Kami akan mula bekerja di tingkat 2. Anak patung saya mahukan permaidani putih di lantai dan kertas dinding merah jambu di dinding. Wah, Ken, awak memang hebat. Terima kasih atas bantuan awak. Dia malah sedang menyusun perabot.
seru Curlinot Power na sempurna in tour patungnya kumertor sa satu lagi potret diradatiu and sewer tape mandi. Ito resort. And then saya juga bersedia untuk membantu. Arsak te istaban de dengan belian. Baiklah. Oh, ini kucing anak patung saya. Hebat. Anak patung saya akhirnya boleh mandi air panas. Kamu boleh berehat. Sayang, ini topeng emas untuk kamu. Dan untuk saya juga. Kulit saya mesti sempurna. Wah, topeng emas. Hebat. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan ambil kertas berwarna-warni. Pilih ini akan berwarna ungu. Ia kelihatan hebat. Apa yang kita ada di sini? Beberapa butang berwarna-warni. Memasukkannya ke dalam dinding. Sangat cantik. Sekarang, mari kita ambil... Oh. Lihat itu. Saya akan membuat permaidani daripada bulu. Ia sangat lembut. Sekarang beralih kepada Play-Doh. Pertama, saya membuat tandas. Wah, saya seorang genius. Sekarang beberapa langsir. Oh, saya mahu makan bijirin. Wah, ia sangat sedap dan saya ada idea. Saya akan buat pancuran daripada kotak bijirin. Oh, tunggu sebentar. Saya perlukan dispenser sabun dan wayar. Baiklah. Dan langsir. Ia menjadi hebat. Beberapa itik getah dan tuala. Sekarang, anak patung saya perlu tukar kepada pakaian renang. Sudah tiba masanya untuk mandi. Sayang, awak suka tak? Nah, siap. Wah, ia sebenarnya berfungsi. Saya berjaya. Baik, Yai. Saya hadir pada saya. Lihat piring cima saya. Saya buat langsir daradanya. Beberapa shilling di lantai dan memasang katil. Akan ada lampu di sini, meja solek. Baiklah, dan cermin sudah tentu. Sekarang anak patung saya ada bilik tidur. Tetapi kita perlukan gaun. Ini stylist saya. Hai, sayang. Awak panggil saya. Oh, gaya rambut. Bukan untuk saya. Untuk anak patung. Sudah tentu, sayang. Mari kita buat sesuatu yang sempurna. Dan gaun sudah tentu. Bagaimana kamu suka itu? Itu bukan. Baiklah, tukar. Bagaimana kamu suka ini? Wah, bagus. Ini ada sedikit uang. Ya, itu jauh lebih baik. Baiklah. Tetapi sekarang anak patung saya kelihatan seperti puteri. Itu hebat dan saya akan membaca majalah ini. Apa? Ups. Saya perlu memotong beberapa perkara. Saya fikir Anda tidak memerlukannya. Baiklah, teruskan. Lihat, saya akan mempunyai pantai sebenar di sini. Kami ada sedikit pasir, buayan, dan anak patung saya boleh bersantai. Anda sentiasa boleh bercuti. Sekarang saya akan lekatkan bunga di atas bumbung. Sedia, saya tak percaya kami dapat melakukannya. Ya, Murder Tups. Wah, saya masih lebih baik. Lihat sendiri, you're cantik. Stepper, baiklah. Mia juga telah melakukan yang terbaik. Dia hebat. Tulis di komen rumah siapa yang paling Anda suka.
Wah, Melissa dan Jenna membawa 2 rumah anak patung yang besar. Betapa hebatnya. Tetapi di mana anak patung itu sendiri? Ini dia. Gadis-gadis itu bersedia untuk membaiki rumah-rumah ini dan menjadikannya kelihatan sempurna. Satu berwarna emas dan satu lagi akan berwarna perak. Itu hebat. Mari kita kual. Ya, saya kuda ada. Siapa yang saya mau masuk dekor? Menghias rumah saya dengan kristal. Mari taburkan mereka di seluruh bonbong. Wahai berkau-berkau sa bawah set haris, kereta gaman uri bingkai tingkap perak yang sempurna. Wah, sekarang mari kita gantung balkoni di atas bumbung. Sempurna. Lihat itu. Oh, apa bunyi itu? Wah, cepatnya. Ini penghantaran saya. Di sini ada beberapa jongkong emas. Saya pakai menghias rumah saya dengannya. Ia akan menjadi sangat mewah. Ayo, mari kita mulakan. Dan balkoni sudah tentu. Bingkai emas dan semuanya sangat cantik. Bagaimana dengan beberapa gelongsor? Wow, ia sangat besar. Tekan butang dan kita ada beberapa kristal. Mengisi kolam. Betapa cantiknya. Anak patung, adakah kamu bersedia untuk berenang? Mari kita pergi. Ini sangat hebat. Melissa, awak dan saya adalah kawan baik. Jenna, saya akan mula dulu. Saya perlukan beberapa barang kemas. Lihat rantai leher yang cantik ini untuk anak patung saya. Mari letakkan di sini sebelah anting-anting dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Wah, anak patung saya mempunyai banyak barang kemas. Saya sebenarnya penat. Mari kita minum kopi. Dengan emas. Agak luar biasa bagi saya. Siapa yang saya tipu? Wah, lihatlah bibir saya yang cantik. Oh, anak patung saya juga mau secawan kopi. Jom buat. Kami mempunyai mesin kopi emas. Dan pencuci mulut sudah tentu. Nikmati, Barbie. Segalanya untukmu, sayangku. Wah, Jenna, adakah kamu mahu gula-gula? Sementara itu, saya perlu mencetak uang untuk anak patung saya. Yeay, ia berfungsi. Sempurna. Sekarang, Ekas paling bil-bil ini tinggal berhead-cat. Mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mesin uang. Wah! Begitu banyak hiasan dan bilik pertama sudah siap sepenuhnya. Sekarang anak patung saya boleh melihat semua barang kemas yang dia ada. Anda boleh mencubanya. Emas sangat sesuai dengan kamu. Lihat, ada lagi yang datang. Saya tahu kamu akan menyukainya. Baiklah, saya sudah tahu apa yang perlu dilakukan dengan bilik pertama. Kita perlukan cermin gergasi. Melihat pantulan diri saya. Ini bukan sekadar cermin, tetapi satu meja solek. Ini ada alat solek. Banyak sekali. Hebat. Dan beberapa bag dan aksesori. Semuanya berwarna perak. Warna kegemaran saya. Wow, lihat ini. Ini adalah gaun yang cantik.
kita memang perlukan banyak rak. Ya, saya tahu kita ada banyak aksesori. Oh, anak patung kecil saya yang sempurna. Lihat bilik kamu. Anda dah boleh bersolek di sini, mencuba kasut baru dan juga memilih beg tangan. Ia ternyata sangat hebat. Hah? Apa yang sedang berlaku? Yeay, kami ada penghantaran baru. Saya sudah lama menunggu. Katil emas ini sangat lembut. Saya juga jumpa beberapa bantal. Ia diperbuat daripada benang emas dan almari pakaian anak patung saya. Bagus. Kita memang perlukan beberapa potret di dinding dan meja kopi. Wow, minyak wangi kegemaran anak patung saya. Ia sungguh menakjubkan. Lihat semua itu. Semuanya begitu keemasan. Ia menyilaukan. Bagaimana kamu suka, anak patungku? Cinta saja suka bilik baru itu. Bagaimana keadaan kawan-kawan kamu? Oh, apa itu? Jenna? Apa yang awak buat? Oh, dan ini sempurna. Lihat katil ini. Kita perlukan beberapa bantal dan sebuah ark. Genius. Apa ini? Tunggu sebentar. Mari kita isi tap mandi ini dengan berlian. Ini jauh lebih baik. Jenna, anak patung saya ada minyak wangi awal. Baunya hebat. Oh, ini untuk anak patung saya. Terima kasih, Melissa. Kita perlukan banyak rak, beberapa tuala baru. Ini majalah yang hebat. Oh, ya ampun. Lihat ini. Sempurna. Anak patung saya kini boleh mandi berlian. Nah, ini dia. Anda juga boleh membuat topeng perak, minum koktail yang lazat, dan tidur sudah tentu. Ini adalah bilik tidur yang menakjubkan. Tunggu, Melissa, apa yang awak buat? Saya ada terfikir sesuatu. Saya mahu membuat bilik permainan. Kita tidak perlukan cincin. Kita hanya perlukan kotak-kotak ini dan gula-gula. Sudah tentu. Wah, kamu semua ini sangat menyeronokkan. Baiklah, anak patungku, bagaimana kamu suka bilik permainan barumu? Lihat TV gergasi ini. Anda juga boleh menjemput rekan-rekan Anda. Dan ini semua untuk kamu, sayang. Wah, lihatlah barang kemas yang kamu menangi. Ini sangat sempurna. Jenna, lihatlah. Manicure yang sempurna. Sekarang kita boleh mula menghias bilik. Apa yang dia mau? Sebuah air pancut perak mengisinya dengan kilauan perak. Ia sangat cantik. Ya, di sini kita pergi menyediakan beberapa kerusi dan meja hebat dan kek ini berbau sedap. Ini adalah hidangan kegemaran anak patung saya di atas meja. Beberapa rak dan menu akan ada restoran di rumah. Betapa indahnya. Kamu suka, anak patung?
Saya tahu air pancut itu cantik. Hebat. Saya tahu. Saya mahu bawa anak patung saya melawat Melissa. Hoi, kami tetamu. Sangat hebat anda datang. Anak patung boleh bermain bersama di bilik permainan. Sangat seronok di sini. Banyak permainan yang berbeza. Jenna dan saya sangat bagus. Kami telah membuat rumah anak patung yang sempurna. Satu berwarna emas dan satu lagi berwarna perak yang sangat menakjubkan. Kami malah mendapat idea untuk membuat kolam. Nilai rumah kami dalam komen.